Selamat pagi, ini adalah titah terkini titah terkini yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan selepas pilihan raya Negeri Sembilan. Akhirnya Tuanku Muhriz bersuara bertitah. Setelah sekian lama mendiamkan diri berkait dengan isu di Negeri Sembilan, isu di Istana Negeri Sembilan dan isu politik kuasa di Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz akhirnya bertitah kepada adun-adun Negeri Sembilan yang baru menang. Titah baginda ialah Negeri Sembilan, titah kepada adun Negeri Sembilan supaya dahulukan kepentingan rakyat. Inilah titah yang perlu diambil berat oleh semua adun di Negeri Sembilan yang baharu. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan bertitah, amanah dipikul mereka amat besar kerana tanggungjawab bawa suara dan permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua adun supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat, mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda bertitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz bertitah setiap dasar perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan. Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi titah baginda. Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti di sini hari ini. Pada masa sama, Tuanku Muhriz turut mengingatkan bahawa Negeri Sembilan memerlukan barisan pemimpin yang memiliki integriti tinggi, menjunjung maruah serta berpegang teguh kepada prinsip dan nilai-nilai murni. Titah baginda setiap amanah yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh rasa bertanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan. Sebarang penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau kepercayaan yang diberikan bukan sahaja akan mencemarkan institusi yang diwakili, malah boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar yang dirangka demi kepentingan rakyat dan kemajuan negeri titah baginda. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera.
Adakah Barisan Nasional UMNO akan keluar daripada kerajaan? Sudah tiba waktunya tamatkan kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan. Jangan pura-pura lagi, kata Puad Zarkasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah PRN Negeri Sembilan akan menjadi titik terakhir kepada kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Ada sentimen di luar apabila saya berhubung dan mendapat beberapa komen daripada netizen, ramai yang mencadangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jangan lagi memberi nyawa politik kepada Barisan Nasional UMNO. Sebenarnya kata mereka, kebangkitan Barisan Nasional UMNO dalam pilihan raya juga disebabkan puncanya mereka menjadi kerajaan. Kalau mereka jadi pembangkang, kata netizen, Anwar Ibrahim akan dapat mengukuhkan kekuatan pembangkang ataupun Pakatan Harapan. Salah satu faktor lagi ialah kelembutan hati Anwar Ibrahim dalam menjaga dan meneruskan kekuatan Barisan Nasional. Jadi sudah sampai masanya tamatkan kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan. Jangan pura-pura lagi, kata Puad Zarkasi, seorang bekas pemimpin besar di dalam UMNO Barisan Nasional. Memorandum Persefahaman MOU Kerajaan Perpaduan membabitkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sudah sepatutnya ditamatkan susulan kerjasama BN dan PN dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Bekas ahli kerja tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puad Zarkasi berkata, kemenangan gabungan BN-PN di negeri itu menunjukkan formula kerjasama tersebut dijangka diteruskan pada PRN Melaka dan seterusnya pilihan raya umum ke-16. Tahniah BN-PN di atas kejayaan menawan Negeri Sembilan. Sudah tentu formula BN-PN akan diteruskan di PRN Melaka dan seterusnya PRU 16. Maka sudah sampai masanya MOU Kerajaan Perpaduan khususnya BN-PN ditamatkan awal. Tiada sebab MOU itu diteruskan, batalkan sahaja, kata beliau. Tidak perlu berpura-pura lagi. Serang menyerang antara BN-PN berleluasa semasa kempen. Pas ambil peluang cucuk jarumnya, katanya lagi. Pada PRN Negeri Sembilan semalam, strategi kerjasama BN dan PN menyaksikan UMNO memenangi kesemua 16 kerusi yang ditandingi, diikuti MCA dan 2 kerusi. PN menerusi PAS pula memperoleh 4 kerusi, manakala Parti Wawasan Negara memenangi 3 kerusi. Dalam pada itu, bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor turut menjadikan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji sebagai contoh perbezaan pendirian antara PH dan BN sepanjang kempen PRN. Jangan apologetik. Alasan negeri lain, pusat lain sudah tidak relevan. Ternyata BN-PN mahu menubuhkan kerajaan Melayu dominan. Kena hentikan konflik of interest, kata beliau. Isu laporan RCI tabung haji contoh terbaik. PH buat tafsiran lain, BN-PN buat tafsiran lain semasa kempen. Tiada lagi kebersamaan, tiada lagi yang boleh diatur. Lebih baik berpisah dengan cara baik. Rasanya BN sudah rela jadi pembangkang sebelum PRU ke-16, ujarnya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.